hari ni Kak Yu nak buat unboxing ya, iaitu Smart Kitchen ni baru sampai hari Sabtu hari tu. So hari ni kita nak tengoklah apa yang berada di dalamnya. Sangat-sangat heran, kotak yang sebegini besar boleh memuatkan 11 pieces of cookware. Jom kita nak tengok apa yang ada dekat dalam ni. Mari dekat sikit kamera. Itu dia. Tarara. Oh, wow. Ni apakah dia ni? Kosong. Okey, ya, satu. Tengok. Wow. Dua. Ada berapa saja ni? Oh, ada lagi. Ini. Dan wah. Tahan ni. Ya. Okey. So kita tengok satu-satu dulu. Kita sekarang kat sini ada 5. Ada 5 kotak yang berisi ya. So now sekarang kita tengok apa di dalamnya. Ni Kak Yu buka first time baru buka bersama dengan anda. Yang pertama. Oh, ini adalah kita punya ceramic pan, coating ceramic pan. Sangat cantik. Ceramic Okay. Yeah. Ceramic. Okay. Alright. So the second one. Tak sabar ni nak gunakan ni. Kita boleh masuk oven. Balik. Kita boleh masuk oven. Boleh atas stove biasa. Ni ada 3 pula. Okay. Kita ada 1 stainless steel. Oh, kualitinya. Dan ada ukuran ni. Ini 1 liter. And then kita ada the second one. 2.5 liter. Okay. And then the big one. liter. Cantiknya. Dia punya kualiti stainless steel dia. Tengok tu. Ada 4 cara apa jenis stove yang kita boleh guna. Electric, gas, ceramic dan juga induction. Wow, tengok tu. Apa dia tulis ni? Engineered and designed in Germany. Wow. Kan biasa, luar biasa, okay? Tapoy always give you the best. Alright. So now seterusnya kita nak buka yang ini. Apakah ini? Macam buka hadiah. Aduh, ini kalau encik suami belikan pasti menyeronokkan ni. Okey, ini adalah dia punya penutup. Alamak, cantiknya. Ada tea. Okay, so ini adalah penutupnya. Tengok, awak boleh letakkan macam ni supaya senang nak simpan ya. Ataupun nanti bila nak angkat, dia boleh naik macam tu. So ini yang kecil. Taklah. Ya. Okay. Kemudian the second one. Tea. Ya Allah, cantiknya. Belum guna lagi ni. Now this one is second one. So ini dia punya steam. Okay. The third one.
cantiknya penutup dia ni. Okey. Jadi dia boleh tutup macam ni atau awak nak pegang, nak angkat macam ni. Alright? Okay, so now ini apa? Macam-macam ada ni. Oh, okey. Ini adalah selalu kan kalau kita beli periuk dia siap pemegang kan kiri kanan. Jadi ia akan mengambil ruang yang banyaklah bila kita nak simpan dekat dalam kabinet tu. Jadi kalau misalnya yang macam ni kita boleh masukkan dan kita angkat. Ya, dia akan jadi pemegang. Macam ni pun boleh. Dia akan masuk macam ni lah. So angkat. Well, seperti anda juga, kita pun baru lagi, Kak Ayu pun baru, this is the first time melihat cookware ni. Banyak benda yang kita akan explore. Ini apa? Handle. Ni handle ya. Handle ni mesti Kak Ayu kena ajar korang lah macam mana nak guna dia. Nanti kita akan ada satu cara ya yang supaya anda tahu macam mana nak guna for the next video. So ini adalah barang dekat dalam kotak tadi. Ada 11. Okay, inilah dia 11 pieces cookware kita, smart kitchen kita yang berada dalam satu kotak tadi. Dan Tupperware juga bermurah hati untuk memberikan 3 hadiah percuma dengan setiap pembelian cookware kita ni. Okay, so jom kita tengok apa yang percuma tu. Alright, yang pertama adalah alas. Ni kalau anda dah lepas masak kan, panas, boleh letak atas ni lah. Okay. Alas dia, Tupperware, okey. Okey, macam tu. Jadi protect lah kita punya meja. Okay, the next one adalah colander, silikon colander. Apakah kat dalam ni macam mana? Ini pun pertama kali juga Kak Ayu tengok teknologi Tupperware ni. Inilah Tupperware sentiasa berinovasi. Setiap generasi ada dia punya produk-produk terbaru. Okey, so ini adalah, so kita tolak dia. Dia akan jadi colander. Jadi kalau misalnya contoh, kita nak rebus mi ya. Nak rebus mi, kita masukkan mi dalam ni atau spaghetti. Mana yang satu ni? Ni macam ni lah. Pun boleh. Atau kat sini pun boleh juga. So ini pun percuma untuk anda ya dengan pembelian kita punya 11 pieces cookware. Kemudian this is the best part, okay? Pressure cooker lid. Pressure cooker lid ni kita boleh guna untuk periuk kita. Kita tukar periuk kita, periuk biasa kita kepada pressure cooker. Ini yang menyebabkan Kak Ayu pun excited betul dengan produk ni. Tengok tu, ya Allah. Mantap ni. Warna hitam. Okey, banyak ni kotak. Tengok dia punya logo tu. T ya. So, ini kita punya release. Macam mana kita nak buat tu, nampak tu. Bila kita macam apa? Captain America punya shield lah. Ya Allah. Nampak kiri kanan. Jadi Kak Ayu rasa periuk ni. Sekejap. Jadi periuk ni kita nak, macam mana kita nak guna dia adalah kita buka ni, pergi dekat sini, masukkan. Kan? So lock. Gitu. Faham tak? Okay, kita buat lagi sekali. So ini dia dah lock anda boleh tengok bawah ni. Dia dah lock bawah. Alright. Jadi kita masak, periuk ni akan jadi pressure cooker. Lagi sekali kalau nak buka dia, nampak ni atas. Dan kita buka. Masa tekan tu lah. Jadi kalau nak tutup balik, masukkan ke sini. Okay. Lepas tu, dia lock. Ya, ni.
Okey. Tekan untuk buka dan pasang dia. Tengok ni kiri kanan. Mantap. Jadi inilah dia, ya. 3 percuma yang diberi oleh Tupperware kepada mereka yang membeli kita punya 11 pieces Smart Kitchen. Cuba tengok. 1, 2 dan juga 3. Wow, jadi boleh tengoklah. Inilah dia bila anda membeli Smart Kitchen Stackable, anda akan dapat semua ini yang berada di atas meja ni. Jadi segera dapatkan macam Kak Ika kata tadi, design engineered and design in Germany. Mantap tu ya.